Assalamualaikum warahmatullahi. Sedih kan berita semalam kan? Sedih sangat tu. Takziah lah kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada keluarga, harap sabar dan redha atas pemergian. Moga ada ganjaran Allah sebesar-besar pahala untuk mereka yang redha menghadapi ujian Allah ni. Okey yang Tok Su nak cakap ni kan, mabuk tu pilihan. Mabuk bukan kemalangan. Mabuk tu pilihan, keputusan. Keputusan korang memilih untuk mabuk. Tak kira lah mabuk tani alkohol ke, ataupun mabuk hayal high dadah kan, high fly. Maknanya apa? Ini bukan sekadar aksiden, kemalangan biasa. Ini kecuaian yang memang sengaja pemandu mabuk ni buat. Yang sedihnya apa tau, arwah ni kan ada keluarga yang tunggu kat rumah. Mungkin ada anak dia yang tunggu ayah dia balik. Mungkin juga ada mak ayah dia yang menanti kan, yang tunggu kepulangan dia. Mungkin dia nak balik kerja ke kan. Sedih lah. Siapa-siapa pun boleh terjadi. Nampak tak? Dia menunggang motor laluan dia betul kan, tapi pemandu mabuk ni datang meluru macam main bowling, melambung kan. Nampak kan? Korang pun tengokkan video tu kan. Semua tu apa? Terstop, terberhenti, melepuk bila arwah ni jatuh atas Mybi tu kan. Disebabkan kebodohan mamat ni yang memandu dalam keadaan mabuk ni lah. Itulah dia yang terjadi. Benar, memang benar lah kan, kalau orang cakap ni memang takdir Allah untuk dia kan. Sekarang ni kita Tok Su bukan nak persoalkan kematian dia. Itu yang banyak orang salah anggap kadang bila kita bercerita bab-bab macam ni kan. Diorang ingat kita petikaikan qada dan qadar. Bukan. Kita tak persoalkan langsung kematian dia, kenapa dia mati, kenapa. Bukan, kita tak ada langsung mempersoalkan. Yang kita mahu sekarang ni usaha, ikhtiar kita dari pihak kita Marhain ni kan. Dan yang terutama sekali dari pihak yang berwajib, kerajaan lah, menteri MOT tu, yang konon katanya 0.5%, hanya 0.5% pemandu mabuk ni penyebab. Mana pula? Memanglah 0.5% pada statistik dia, tapi pada keluarga ni 100% hilang nyawa. Jadi kita nak usaha ikhtiar, biar ada satu dasar yang keras, straight, gubal undang-undang yang kuat, yang keras, supaya tak berlaku lagi kan. Kita minta apa, pihak kerajaan ni kan, diorang gubal dasar tu, buat satu benda yang betul-betul orang cakap apa, menakutkan lah orang untuk mabuk. Tak berani untuk memandu sambil mabuk. Dapat menghalang kan. Bila kita buat satu tu, yang selepas ni, yang seterusnya, kita dapat menghalang. Misal kata ada lagi pemandu mabuk ni kan, diorang tengok ni kan, diorang takut nak memandu lagi dalam keadaan mabuk. Sekurang-kurangnya kita dapat menghalang mangsa-mangsa seterusnya daripada menjadi mangsa mabuk ni atas jalan raya. Betul, kita tak mampu nak hidupkan. Memang siapa kita untuk untuk orang cakap apa, kau boleh ke hidupkan yang dah meninggal? Memang tak, kita tak mampu nak hidupkan. Bukan tugas kita pun. Tapi usaha kita, ikhtiar kita selepas ni, mampu, orang cakap apa, usaha kita ni mampu, insyaAllah mampu dapat apa, menghalang insyaAllah nyawa lain lah daripada menjadi korban seterusnya, insyaAllah. Itulah ya. Hati-hati semua di jalan raya. Walaupun kita memang berhati-hati, tapi itulah dia, banyakkanlah berhati-hati. Memang banyak orang gila kat atas jalan raya sekarang ya. Bukan sekadar gila mental waras, tapi kalau dah mabuk ni memang gila lah, otak dah jadi tak waras ya. Okey, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi.